Bang, Mat, apa cerita Mat? abang PhD buat ke beli bang? Astaghfirullahalazim. Mat, hang tanya soalan bikin panas betul lah. Mestilah buat Mat. Manalah ada duit nak beli Mat. Kena bersungguh-sungguh lah buat PhD ni Mat. Oh, Orang sanggup tutup perniagaan berapa tahun, 2008 sampai 2024 tu, 2018 sampai 2024 tu. Tutup 6 tahun berniaga semata-mata nak buat PhD Mat. Oh, saya ingat kau PhD abang tu beli ya palsu. Abu Yazid Abdul Qadir. Satu lagi. Dia contoh kalau orang ada PhD mesti pakaian dia macam pakaian PhD kan. Orang yang ada ni betul yang kadang-kadang orang duk pelekeh bang. Oh, dia belajar tinggi-tinggi bawa kerja biasa-biasa ya. Jadi Mat, kalau orang tu walaupun ada degree ke, ada master ke, ada PhD ke, walaupun dia rider ke, walaupun dia petani ke, walaupun dia pekebun ke, kita jangan pelekehkan orang tu. Tak kisahlah dia ada apa sekalipun, yang penting dia nak cari duit yang halal. Tak payahlah tengok dia punya pemakaian, tak payahlah tengok dia punya background lah. Tapi yang penting dia dapat sumber yang halal untuk kehidupan dia. Degree ke, diploma ke, master ke, PhD ke, selagi dia buat benda halal, selamat dunia akhirat. Tapi walaupun dia ada PhD sekalipun, tapi dia buat benda sembah haram, neraka Mat. Oh, maknanya abang bukan doktor palsu lah. Hai Mat, doktor sebenar Mat. Penat buat kajian sampai 6 tahun Mat. Lepas tu bila habis dapatlah title Doktor Falsafah Peradaban Islam daripada Institut Islam Madari. Jadi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada mak dan ayah, isteri, keluarga dan adik-beradik yang lain yang sentiasa menyokong Yazid Burger sehingga ke hari ini. Orang-orang muda yang masih lagi menuntut ilmu bersungguh-sungguh sampai ke akhir hayat. Jadi orang-orang yang belum belajar lagi ni, yang masih lagi dalam mencari, eloklah kita sama belajar walaupun apa-apa jurusan, supaya dalam masa sama kita dapat meningkatkan kualiti hidup kita, insya-Allah. Jadi sambil-sambil mak mencari jodoh, mak kena mencari ilmu ke ah? Kena Mat. Ilmu munakahat penting Mat. Oh, itu tak dapat lagi tu. Hai. Itu jodoh tak dapat lagi tu. Teruk Mat. Zaman sekarang ni Mat, ilmu munakahat ni kena Mat.